Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memberi kepada kita peluang untuk hidup bernafas di atas muka bumi. Mudah-mudahan peluang yang Allah berikan ini adalah merupakan nikmat yang mana dapat menjadikan kita orang yang semakin rapat dan hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nikmat yang diberi. Amin. Hari ini kita sambung lagi kitab Penawar Bagi Hati. Salah satu daripada kitab yang merupakan ilmu yang membicarakan ilmu asas fardu ain di dalam bidang tasawuf. Maka hari ini kita sambung lagi perbahasan yang seterusnya, fasal yang keempat pada menyatakan perut. Kan? Situ kan? Okey. Kitab Jawi muka surat 13, muka surat 14. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab, ketahui olehmu wahai salik bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia, Allah Ta'ala bagi engkau wahai salik akan perut kerana beberapa faedah yang bangsa agama dan beberapa faedah yang bangsa dunia. Ada pun faedahnya yang bangsa agama, maka memberi oleh perut itu akan segala badan akan bantuan daripada yang berubah di dalamnya daripada makanan. Apa maksudnya? Daripada apa yang kita makan menjadikan tubuh kita gagah, sihat, kuat. Itu. Maka dengan kuat, sihatnya tubuh badan, dapat buat ibadat, dapat meneruskan kehidupan. Itu maksudnya. Daripada perut lah, daripada makan. Okey? Apa dia yang berubah di dalamnya daripada makanan? Daripada 40 suap nasi yang kita makan tu akan berubah jadi 1 titik darah. 40 suap baru setitik darah. 40 titik darah baru jadi setitik mani. Ni disebut. Dan kepada air mani. Jadi daripada 40 titik darah tadi
baru jadi setitik air mani. Tujuan apa? Tujuan apa ni cerita gini? Kata mu'alif, yang dengan dia, dengan mani, mendapat anak dan berkekalan oleh manusia. Tak putuslah zuriat, berkekalan manusia lepas seorang-seorang, lepas satu generasi kepada satu generasi yang lain. Situ duduk. Bukan ia nak cerita makan, bukan nak cerita darah, bukan nak cerita mani, tetapi nak ceritanya faedah agamanya. Maka berkekalan manusia. Manusia yang mana ni? Manusia yang taat lah, manusia yang ada agama lah ni. Okey, maka dengan sejahtera segala anggota perut. Mana segala anggota perut? Seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar. Kenapa perut besar ni? Usus. Tu semua tu. Sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit, yang menegah daripada menunaikan segala ibadat. Bila makan, sihatlah. Maka sejahteralah perut kita. Maka dengan sejahtera perut, dapatlah dilakukan ibadat dengan baik dan sempurna. Cuba bayangkan kita nak semayang tapi sakit perut. Okey ke nak semayang? Tak boleh, tak jadi. Kena berobat tu sakit perut. Kan? Asal kata nak semayang, nak pergi jalan. Nak pergi jalan ni sakit perut. Nak pergi jalan dah. Pergi jalan tak sedap. Sebab apa? Kena buang dulu. Kan? Ustazah sebut saat ni semayang kan? Kalau semayang rasa nak buang air dulu. Tu orang kata manusia ni hamba tahi. Kan? Hamba tahi. Kalau dah berasa nak buang air, nasi, hidangan yang sedap, tinggalkan. Cerita sedap, nak tengok cerita sedap, tutup dulu kejap, pergi buang dulu. Ni ada cerita nak kampung ni, relax dulu, pergi buang air dulu. Kan? Itulah, betul lah tu orang kata manusia ni hebat-hebat setara mana pun hamba tahi je. Kan? Rasa nak rasa besar lah. Gitu je. Maka disebut sini. Boleh faham ni? Ustazah baca rekah-rekah, tak cerita banyak. Yang paling penting sekali kita faham. Betapa pentingnya perut ni, anggota perut ni. Maka dengan sihat perut, maka dapatlah kita laksanakan tuntutan ibadat dan menjalani kehidupan dengan baik dan sempurna. Maka disebut di sini sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit, yang menegah daripada menunaikan segala ibadat dengan sempurna. Dan ada pun itu faedah yang bangsa agama, dan ada pun faedahnya yang bangsa dunia. Maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan jima di dunia ni. Makanan, minuman, jima, bersedap-sedap, bersuka-suka, semua dengan sihat perut. Macam Ustaz Tahwi contoh tak ni. Kalau perut sakit, marilah hidangan yang sedap-sedap. Marilah cerita yang sedap-sedap. Marilah yang sedap-sedap. Tak jadi apa. Okey? Kerana ketiga-tiganya itu. Kenapa? Makan, minum, jima. Ketiga-tiganya itu adalah ia pada ketika sihat perut. Ketika perut tak sakit. Kan? Okey, habis. Dan bermula mensyukurkan nikmat perut ini. Cara mana nak syukur dengan nikmat perut?
memeliharanya daripada makanan yang haram dan yang syubhat. Yang haram macam mana? Dua. Yang pertama, haram dia, zat tu haram. Yang kedua, sumber. Daripada mana ni orang beri? Siapa dia beri? Orang curi. Maka dikhawatiri sumbernya daripada yang haram. Itu sumber. Suami saya, saya sini saya kat lain, kerja benda. Kerja bawa lori. Lori tu ada jual arak, contoh. Auzubillah. Tu sumber. Menang loteri. Nanti pergi ke loteri Terengganu. Mereka ada dah. Alhamdulillah. Maka daripada sumber yang haram, seharam juga. Ataupun zat dia tu yang haram, maka haram juga. Maka jangan biarkan perut kita masuk ke dalamnya perkara-perkara yang haram. Begitu juga yang syubhat. Apa makna syubhat? Kita tak tahu. Halal ke haram? Boleh makan ke tidak? Tak tahu. Maka orang yang belajar ilmu tasawuf, dia tak terlibat. Faham maksud Ustazah? Orang belajar ilmu tasawuf, dia tak terlibat dengan syubhat. Kalau belajar ilmu fiqh, duduk atas tangga aku. Aku? Orang kata tak boleh makan kuih ni. Dia buat daripada benda? Gandum. Gandum boleh makan. Makan. Belajar ilmu fiqh gitu lah. Mudah je. Tapi kalau belajar ilmu tasawuf, dia beraluh sikit. Dia beraluh. Faham makna Ustazah ni? Kalau yang syubhat, kita tak mau terlibat. Padahal tak tahu kan? Boleh ke tak orang tak mau lah. Kalau ada unsur-unsur yang kita ragu, maka kita tak terlibat. Yang kita ambil, yang kita makan, yang kita guna, yang jelas-jelasnya halal. Payuh lah kalau gitu. Tak payuh jelas je. Kenapa kita tak makan minum? Sebab apa? Kalau gitu tak syubhat, tak jelas belaka. Kita mana tahu air ni boleh makan, tak boleh makan. Dah buat daripada gula. Jelas tak? Gula boleh makan tak? Gitu je lah. Kecuali ada pula orang cerita selain daripada gula, dia buat krema pula. Kenapa krema tu? Buat daripada bahan ni. Tu jadi keliru. Sebab itulah Ustazah nak pesan ni. Kadang-kadang kita ni dengar satu berita kan, siapa dalam WhatsApp kita tu, derah-derah je kita nak atau kat orang lain pula. Rupanya kuih ni tak boleh makan. Ada lemak ni. Ya ke tak? Jangan derah sangat sibuk. Konon-konon kita lah orang yang pertama kali tahu. Lepas kita sibuk. Ya ke tak? Jangan menyusahkan masyarakat. Kalau kita tak pasti, kita terlibat. Ambil daripada mana? Anak aku buat kajian. Kamu aku dulu sekali. Ni lain. Ni tak kita dengar daripada mana? Berapa ratus kali dah siapa WhatsApp mesej. Tak? Kita baru siapa itu sibuk nak kongsi. Betul ke tak betul? Takut tak betul je jadi nyusah kat orang. Biar jelas. Biar jelas dulu. Biar bertanggungjawab. Maka jaga-jaga dengan berita-berita yang ada. Boleh nak siapa mesej ni, tapi pastikan ianya adalah sesuatu berita yang benar dan betul. Ustazah rajinlah siapa berita kepada Ustazah, jangan minum Milo. Sebab apa pula tak boleh minum Milo? Ada orang kata ada cacing lah dalam. Buat daripada seluk liat. Mana kita tak minum Milo? Apa? Seluk liat. Tak, ada cacing pula. Apa jadi gitu? Kita ni kalau buat makan minum, kita jaga sikit kan? Tak makan.
Lama-lama lepas pada tu, halal pula dah. Tak ada cacing cerita karo. Tak lalu dah nak makan Milo. Nasib baiklah Milo tu kena boykot. Sedang boleh. Tak minum dah Milo. Ada alternatif lain. Alhamdulillah. Tapi kalau berita-berita yang siapa tu, berita yang tak betul, tak benar, kita bertanggungjawab tak tu? Kalau jenis kita jenis macam Ustazah, jenuh orang royak sekali, tak percaya pas bila-bila dah. Kan? Maka bertanggungjawab lah. Tapi kalau datang ke sama orang, faham? Kalau datang ke sama orang dalam makan minum kita, jangan mudah sangat. Orang ni sebenarnya mudah je, macam Ustazah sebut tak ni. Tetapi kalau datang kuat ke sama orang tadi, rasa tak sedap banyak, maka jangan terlibat lah. Hati ni dia akan berfatwa. Sebab itulah tanyalah pada hati, minta fatwa lah kepada hati. Sebab sesuatu yang tidak molek ni, hati akan berasa rasa tak sedap. Maka kalau ada benda tak sedap, jangan pen. Ustazah, ada orang ajak main sahang untung Ustazah, untung sekali ganda. Ramai orang kena tipu. Nak cari untung tu Tanya panel syariah ada tak? Siapa panel syariah? Tanya kok begitu. Sebab apa? Nak suruh tenang? Awak rasa kan ni? Saya rasa tak sedap Ustazah. Tak sedap tu jangan. Hati kita rasa tak sedap, maka jangan dulu. Dengar cerita untung banyak Ustazah, hati sedap tak sedap? Kalau banyak sangat hati tak sedap. Learning jangan. Maka kalau tak sedap tu, tinggal. Ni? Tanya orang dulu sepatah. Tanya orang yang pandai. Kita ni banyak piti je. Tak pandai tak? Tak pandai. Sibuk orang kata melabur, nak melabur retek. Orang kata main sahang, nak main sahang retek. Lewat kira tak? Ramai kawan-kawan Ustazah ni. Kita kata jangan dulu, tanya dulu. Kan? Sebab apa? Sebab ada tawarang dunia. Maka jaga-jaga. Macam Ustazah sebut saat ni, ianya mudah saja, hati rasa tak sedap. Itu janganlah. Dan kita juga tidak disuruh. Contoh, kita pergi pasar nak beli pucuk paku. Tak? Kita pun beli tak? Kita tanya tak tuang kedai, "Makcik ambil mana pucuk paku?" Kita tanya tak? Aku nak tengok makcik ni ambil mana? Aku nak tengok juga. Aku beli pucuk paku dia. Kita pun ekor dia. Tunggu siapa tak siapa. Ke mana? Siapa mana? Lah duk mana? Oh, yang ambil sini pucuk paku. Kita disuruh gitu? Tak. Hak dia jual tu kita kira halal lah. Tak usah pula jadi aku rasa tak sedap. Aku nak tengok kok mocik ni nampak gini tak boleh percaya tengok pula mari orang-orang muda pula jual nyo. Tahu? Nyo pula. Pelik je budak ni aku tengok. Aku nak pergi tengok duduk mana? Dia curi kat mana? Kalau rasa gitu jangan beli sudah. Kita tidak disuruh cek siapa gitu lalu. Cukuplah dah dia jual, kita berhajat, belilah. Jangan pula tanya awang, mau ambil dari nyo ni. Mau ambil mana nyo ni? Ke mau ambil orang? Kita tak disuruh tanya, cek siapa gitu lalu. Ni? Tapi kalau hati kita rasa tak sedap, ada sedap. Ni? Dia beli diri. Dia beli diri dengan tuang pokoknya tu. Dia tak percaya lah ke kok kan? Kan? Maka gitu je. Tak susah. Tetapi bukanlah bermakna untuk kita bermudah-mudah. Macam saat ni lah. Okey? Maka jangan, kalau kita ini nak jadi orang yang syukur dengan nikmat perut, maka berhati-hatilah apa yang kita makan, apa yang kita minum, daripada yang haram dan syubhat. Artinya, yang tiada diyakinkan akan halalnya
dan tiada diyakinkan akan haramnya. Yang syubhat ini tak yakin. Maka kalau tak yakin, hati pula rasa tak tenang, jaga-jaga. Jangan makan dulu, jangan terlibat dulu, tanya dulu sepatah. Okey? Dan tanda syukur dengan nikmat perut lagi, memeliharanya daripada bersangatan kenyang. Jangan kita makan mentang-mentang halal, jangan kita makan sampai tak boleh nak geruk. Itu bersangatan kenyang. 3 pinggang. Aku dah makan 3 hari. Maka sekali aku makan 3 pinggang lah. Salah gitu. Kita buka puasa. Kita seharian siang tak makan kan? Kita buka puasa 3 pinggang. Dok, aku nak double lah. Tadi aku lapar. Sekarang aku nak buka, aku nak double. Betul tak gitu? Salah. Maka cara nak pelihara, nak syukur dengan nikmat perut, jangan makan yang terlajak. Makan yang biasa-biasa saja. Ni payah Sebab apa? Nasi aku beli. Nasi aku nanok. Beras aku buat lauk. Sedap lauk hari ni. Boleh tak aku nak makan banyak? Aku bukan ambil hak orang. Kok pandai aku lah. Maka jaga-jaga. Kita orang puang ni terlibat Sebab kadang-kadang kita seharian masak kan, macam-macam lauk. Tengok-tengok orang tak makan. Siapa tukar berabi? Kan? Kita tukar berabi kan? Sebab kita rasa lelah. Kalau tak ada orang makan, bersih tak? Tak padang aku lelah. Baik aku makan. Jadi tukang akuk siapa? Tahu? Tukang kutik siapa? Ni? Maka sebab itulah kalau nak masak, agak-agak agak-agak. Buat lauk se-2 dah Nabi makan 2 lauk. Nasi se, kalau nasi. Lauk se. Kita nasi se, lauk 3 tau. Tu tak masuk ulang belacang lagi. Tak? Kita gitu kan? Maka lepas pada ni, nak masak, jangan banyak sangat. Kalau anak beranak kita, kalau makan sekerak, sebelah ayam cukup dah. Janganlah pandai-pandai nak buat seekor ayam. Kecuali kita niat, aku nak beri orang sebelah rumah hari ni. Kalau gitu, tak apa buat banyak. Tapi kalau kita ni cukup dah, sebelah ayam tu cukup dah. Masalahnya ayam sebelah. Ikan pula 3 ekor. Tahu? Lepas tu ulang pula. Lepas tu telur pula. Kalau gitu bukan sebelah ayam. Suku je ayam. Sebab apa? Ada orang makan ikan. Kena ajar lah. Kita ni bos dalam rumah tangga. Bak makan, kita bos. Maka kita yang takbir. Tak mau makan ayam, makan ikan. Maka ayam, kita buat sikit. Tak mau dah cukup dah, habis dah ayam. Makan ikan pula. Kena ajar. Kalau anak kecil-kecil lagi, dang aja. Tapi dang nak besar ni, nak ayam atek, nak ikan atek. Mak tak masak ke? Masak tu, gula tu, dah tak ada ke sayur-sayur pula. Sebab gitu sok mudah kan kita? Ada ikan, ada sayur pula. Baru seimbang Ustazah. Tabiat kita gitu dah. Keadaan kita susun atur gitu dah. Maka susah sikit. Tapi kita buat sikit-sikit. Ni benda ni susah sikit. Tapi kita buat sikit-sikit. Warna mak-mong, hari ni tak ada lauk. Tu, gula ikan tu. Ya, tu lauk. Makan lah. Esok, golek ayam pula. Warna mak, tak ada lauk. Tu, golek ayam lah. Makan lah. Ni, buat sikit-sikit. Beransur-ansur, insya-Allah. Jadi biasa lah. Tak sedap kan bahan negeri ni? Kita berahi makan. Ustazah suruh buat lauk si. Tak? Rasa nak pergi tunjuk kedai. Kalau kita tak pergi tunjuk, siapa nak pergi tunjuk? Kalau gitu, tak ayam masak, pergi tunjuk kedai.
Ni. Sudah lah jadi lah. Lama lah kita makan sedap. Siapa dah tajuk dia? Okey? Baik dah. Jangan marah ke Ustazah. Sebab apa ni? Kita di Malaysia ni, ramai orang kena sakit, mati sebab banyak makan. Tempat lain dok cukup makan, mati juga. Dok cukup makan. Tempat kita ni mati, sakit, kronik. Sebab apa? Terlebih makan. Kan? Oh, Tuhan beri nikmat banyak kita, tapi dok tahu nak harga. Kih jenis banyak makan laki. Hak sakit-sakit hak ada ni, maka kurangkan makan. Al-ma'iddatu baitud da' wal himlatu ra'su kullu dawa. Perut itu stor penyakit, dan berpantang itu ibu segala obat. Petang ni, kalau makan jangan banyaknya. Kalau berakhir makan, kurangkan. Kalau nak makan 3 pinggang, sepinggang dah lah. Atau petang. Sebab apa? Kalau dah petang, penyakit banyak. Banyak penyakit dalam perut. Sebab makan. Tambah-tambah kampung kita ni memang syurga makanan. Ustazah duduk Mesir, rasa nak nangis rasa. Sebab apa? Tak ada makanan. Makanan dia pula, kalau hok manis leting. Kalau hok masing pekok. Maksudnya tak sedap. Balik. Sebab dia orang makan dengan perut. Asalnya kita ni makan dengan mulut, dengan mata sekali. Tengok sedap. Comel. Rasa terliur kan? Kita makan dengan mata. Sambil tu kuih-kuih kampung kita comel-comel. Riah tu. Kenapa? Ikan goreng je. Bubur salak. Tabur pula. Apa? Nak suruh sedap ikan goreng. Ikan goreng dia ikan layang. Tapi boleh makan. Sebab apa? Riah molek. Cik golek ikan goreng tu dalam pinggang. Dok hiah-hiah, dok tabu-tabu. Laku tak? Tak laku. Kan? Ikan 3 rasa. Orang buat kan ikan 3 rasa? Debok atau pinggang kita je ke? Bubur salak kan? Tabu-tabu kan? Orang Malaysia ni dia makan dengan mata. Orang Arab masih pekok. Boleh makan. Sebab apa? Dia makan dengan perut. Dia tak rasa di mulut kali. Kita letak sening. Tui, lalu. Sebab apa? Acom je gini ni. Kan? Acom je gini masih pekok. Tu nak cerita ni. Ujian lah. Kalau pergi negeri Arab sedih rasa. Sebab apa? Tak banyak kedai makan. Kampung Ustazah dengar nak siapa? Ustazah ada pondok di Batu Lima. Daripada rumah Ustazah 1 kilometer nak sampai ke pondok. Dalam jarak 1 kilometer ada 23 kedai makan. 23 kedai makan. Nak makan dia. Koya dalam hati ada. Western, tak Western ada belaka. Itu nak cerita. Sebab itulah orang kita ni mudah kena sakit. Sakit kih benda? Kih makan. Maka bila gini kok ingatlah. Ni bahaya ni. Kena ingat. Nak makan tak salah. Makanlah. Ni kok bila makan orang panggil tak sedar ke diri. Kan? Hari ni makan ni, hari ni makan ni, kejap makan ni. Ya. Mulut sedap. Masalah kita mulut sedap. Ada kawan Ustazah kata, sedapnya kuih ni Ustazah. Bukan kuih sedap. Dah benda Ustazah. Mulut sedap. Kan?
Mulut sedap. Ada orang rasa tak sedap maksudnya bukan kuih sedap, mulut sedap. Maka cara mana? Ada tak doa? Dah tahulah doa mana nak suruh baca. Nak kata doa mana? Cuma di saat kita berselera, masa itulah kita mujahadah. Kenal Tom M, Tom Mahathir. Dia kata dia boleh kekalkan kesihatan dia sampai umur dekat nak 100 tahun. Masa makan, di saat saya berasa sedap, masa tu saya berhenti. Guna tips ni. Mulut kita sedap kan? Di saat kita makan, sedapnya benda ni, berhenti. Itu makna mujahadah. Belajar ilmu tasawuf, nama dia nak beramal dengan ilmu tasawuf, nama dia mujahadah. Susah kan? Tengok sedap Ustazah suruh tinggal, susah kan? Itulah mujahadah. Susah sikit. Bila susah kadang-kadang tak mampu, tak jadi Ustazah, saya pantang juga, pantang jumpa saya bedah. Jadi gitu. Maka tahan hati kita dengan puasa. Kamu tak akan sampai matlamat nak jadi baik, melainkan antaranya banyak puasa. Nak puasa guana kita jenis lapar. Kalau tak boleh puasa seharian, puasa sepagi. Puasa sepagi. Jangan breakfast. Pagi-pagi kita tak lapar lagi kan? Pukul 10 baru lapar kan? Tunggu pukul 12. Tahan 2 jam ni. Orang yang bertahan tak mau makan, rasa dah lapar sikit-sikit tapi tak mau makan, orang tu dalam ibadat. Akan datang kita akan belajar. Orang yang tahan diri daripada makan. Sebab apa tahan diri daripada makan? Aku nak berlapar hari ni. Bukan niat puasa. Bukan puasa ni. Saya tak mau makan sebab saya nak berlapar. Berlapar ini dalam agama disuruh. Maka kita dapat duduk dalam ibadat dalam keadaan kita tahan daripada makan. Sampai pukul 12 tak selapar dah. Sedang molek. Aku puasa hari ni. Biasakan diri kita. Orang lain tak makan, diet, ia boleh kurus. Kita tak makan, tapi kerana nak buat ibadat, maka kita dapat kurus dan kita dapat pahala. Untung tak kalau belajar? Untung tak? Untung sungguh. Ni tak boleh lapar. Saya tak boleh lapar. Sebab apa? Gelitik. Maka lawang sikit. Bukan Ustazah kata biar gelitik, biar mati lah. Ada orang mati tak cukup makan kampung kita. Semua mati lebih makan belaka. Biar kalau kita tempa sejarah sekali, sebab apa dia mati? Sebab tak cukup makan. Ustazah biar kalau begitu sekali, tak berlaku kan? Seolah macam mustahil. Maka kita buat ibadat. Dengan cara apa? Tahan lapar kejap. Boleh kurus, boleh sihat dan boleh pahala ibadat. Kan kita orang puang tak boleh kalau duduk diam mulut, rasa nak ngunyak. Nanti kan jenis kita kan tak boleh kita duduk diam mulut rasa nak ngunyek. Maka lepas pada ni berhenti kejap. Dah kita tengah belajar kan, maka berhenti kejap. Itu tanda kita syukur dengan nikmat perut. Pelihara perut kita daripada terlibat yang haram dan syubhah, dan juga terlibat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan bersangatan kenyang. Maka kata muallif lagi, hendaklah bersungguh-sungguh engkau. Apa maksud bersungguh-sungguh ni? Tulis di kitab kita tu, bermujahadah. Kan saat ni kan tanya kan, orang yang bertanya, mulut sedap, makanan banyak,
Pitih ada, bersungguh-sungguh menahan diri. Kalau tak bersungguh, tak dapat. Melainkan dengan bersungguh ini namanya mujahadah. Apa makna mujahadah? Bersungguh. Apa maksud bersungguh? Siang, malam, pagi, petang, susah, payah, penat, lelah, zahir, batin. Kan? Ni, ngalih idea sedap. Nah, ingat ke cis meleleh? Dah, idea meleleh. Kan? Maka mujahadah, lawang. Hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang syubhat, kerana 3 perkara. Yang pertama, kerana takut daripada seksa api neraka. Kerana berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Bahawasanya sekalian mereka yang makan mereka itu harta anak yatim kerana berbuat zalim, hanya senyum makan mereka itu di dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka. Satu lagi akan masuk mereka itu ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Apa sebabnya masuk neraka? Apa sebabnya dalam perut mereka itu ada api neraka? Kerana mereka terlibat dengan harta yang haram. Apa dia harta yang haram dalam ayat ni? Makan harta anak yatim dengan tidak sebenar. Hak sebenar ke mana Ustazah? Ni Ustazah kata zulma ni yang tidak sebenar. Hak sebenar beseng ke mana? Suami kita mati, ada anak-anak kecil kan, dia tinggal harta, dia tinggal duit kan, kita beri harta anak yatim, kita beri. Tapi dalam waktu yang sama kita buat beli beras kok, kita makan kok kita. Itu yang sebenar. Takkan kita tak makan nasi kan? Kita gunalah harta tu untuk beli beras, untuk sekolah, untuk bayar bil. Zalim tak tu? Kita buat zalim ke harta anak yatim? Tak, itu keperluan. Hak zalim gua ni Ustazah. Ayah dia tinggal pitih banyak, kita buat main sahang macam saat ni. Kita nak hidupkan, tak mau jadi beku harta tu, kita nak hidupkan. Kita libat dengan perniagaan yang tak tahu untung rugi. Pitih siapa awak guna? Pitih anak-anak saya lah, pitih anak yatim, ayah dia meninggal, saya buat guna untuk main sahang, untuk terlibat dengan perniagaan yang tak tahu untung rugi ni. Haram. Tak boleh. Ni sipang je, sipang. Ataupun nak buat niaga kecil-kecil, buat hasil lemak supaya boleh belanja banyak lagi, lebih lagi, baik lagi. Gitu je. Untuk terlibat dengan satu perniagaan yang kita tak tahu untung rugi, haram. Ustazah sebut ni, ada kawan Ustazah terlibat. Ustazah kata jangan. Dah dia kata untung banyak. Anak-anak aku nak belajar ramai lagi 8 orang. Tinggal anak. Dia main saham. Lam-lam Ustazah kata jangan, dia terlibat juga. Masa dia terlibat tu, dia tak royak ke Ustazah. Bila Ustazah tahu? Setelah ditipu. 70,000 kena tipu. Tok laki dia ni gaji masa dia hidup 20,000 sebulan. 20,000 sebulan. Banyaklah dia ganti semula. Harta hak anak dia, dia buat nega tu, dia ganti semula dengan pitih dia. Sebaiklah ada pitih, bolehlah ganti. Ustazah kata dah jangan. Mu jangan. Ustazah kata, mu jangan, ni kawan sekolah. Mu jangan. Belang-belang kita kata jangan, dia main kok. Nangis tak berlagu lah. Nak dakwa siapa? Dia kena, bukan scammer. Ada satu masa dulu syarikat Mekah, labur situ
Wak pelaburan situ. Akhir-akhir kena tipu. Nak salah ke siapa? Nak salah ke ustaz? Ustaz pun kena tipu. Dia ni ustaz aja. Ustaz tu terlibat dengan perniagaan ni. Ya, kan tak percaya ke ustaz, nak percaya ke siapa lagi? Macam seolah gitu. Ha? Ustaz pun kena tipu. Ustaz nak bayar kan ni? Nak bertanggungjawab. Nak tanggungjawab cara mana? Aku pun kena tipu kau. Sebab itu Ustaz tak pesan ke ustaz ni. Ustaz dah pesan ke orang belajar. Ustaz tu macam ke nama yang mulia kan? Tapi bukan arti nama ustaz ke dak ustaz. Maka kadang-kadang kita kelabu mata dengan untung yang ditawarkan. Kalau ustaz boleh terlibat, orang dak ustaz banyak lagi terlibat kan? Maka jangan kelabu mata dengan dunia. Jangan kelabu mata. Kalau tipu haram lah. Boleh lagi. Tambah pula sekali ganda. Dah kalau nega betul dah haram. Masalahnya tipu. Kalau tipu haram tak haram. Sebab tu Ustaz dah suruh tanya saat ni. Siapa panel syariah? Ni perniagaan ni ikut syariah ke tak? Neganya cara mana? Kena tanya lah. Kita nak labur piti kita kan? Bukan kita bodoh-bodoh gitu. Kita kena tahu. Tak boleh kita tak tahu. Relax lah, serah kat aku je. Tak boleh, aku nak tahu. Jangan kelabu mata dengan untung yang ditawarkan. Ramai orang kena. Ni kita orang puang ni piti banyak. Tak, anak kita lagi beri. Hak suami kita beri lagi. Hak kita cari sendiri lagi. Cek dalam bank. Ada berapa puluh ribu. Banyak kan? Orang pun ajak bisnes. Ajak nega. Ajak main saham. Kita rasa nak tak? Sebab kita nak banyak lagi. Tidak ada kehinaan yang akan dapat. Melainkan disebabkan benih tamak. Benih tamak yang ada dalam diri akan menyebabkan kita jatuh kehinaan. Jangan ada tamak. Dengan dunia jangan ada tamak. Walaupun sedap dengar kan? Masuk 10,000 dapat 30. Sedap kan dengar? Bukan 30, 300. Kan? Gitu manusia. Maka jangan tanam benih tamak dalam diri. Ustazah pun pernah juga orang tawar. Tapi Ustazah tengok orang sebelah. Kan ni? Ada. Jangan. Dunia ni tipu daya. Ramai dah orang untung. Silakan orang untung tu. Ni Ustazah pesan ni. Jangan. Walaupun piti kita banyak buat kebajikan. Jangan berhabis dengan cara yang tidak betul. Habis sungguh tu. Orang minta derma kedekut. Tak, orang nak sumbangan ni. Minta derma sikit. Saya cari susah-susah nak beri kat orang. Kedekut kan? Padahal hak dalam bank tu piti kita ke tak? Walaupun nama kita. Kadang-kadang bukan hak kita. Nama je nama kita. Rupa-rupanya hak scammer. Orang minta derma kedekut. Tak, kita berasa hak kita. Tuhan kata tak, bukan hak mu, hak cik dah hak siapa? Hak orang curi. Cuma guna nama mu je. Habis kita berasa hak kita kan? Kedekut. Nak biaya orang kedekut. Nak belanja orang kedekut. Nak makan sendiri pun kedekut. Tak. Masya Allah, bukan hak mu. Tuhan kata, walaupun dalam poket mu, walaupun dalam beg mu. Yang mu berasa kedekut-kedekut tu mu berasa hak mu. Tak. Kadang-kadang tak ingat letak mana. Bukan orang ambil. Tak ingat letak mana. Kan berlaku?
Maka jangan kelekuk lepas pada ni. Jangan kelekuk. Jangan mikir banyak. Kalau nak buat sembahyang, nak derma, nak pergi kat orang, jangan mikir lama. Tengok lama duduk kat tong. Berapa lama nak mikir? 10 ke 5? 10 ke 5? Bawah 50. Bawah 50. Tengok hijau ke merah, hijau ke merah. Cari hokso lagi. Buh dalam tu. Nak madam ni aku ni kelekuk. Mikir je nak buat baik. Akhir-akhir hilang juga. Siapa ambil? Orang curi ambil. Ada muka aku. Kan? Kalau duduk mikir gitu. Ni ustazah tengah pujuk seorang anak murid ustazah. Kehilangan 5,000 sama se. Petik jari je. Habis 5,000. Scammer? Ke saya tak betul kat ni ustazah? Ke dosa apa yang saya buat ustazah? Nak kata ke mana? Mana ustazah tahu ke benda? Yang ustazah boleh apa? Sabar. Ibnu Athaillah kata, kadang-kadang Allah beri, tapi sebenarnya dia tarik. Kadang-kadang Allah tarik, sebenarnya Allah beri. Ustazah beri ayat tu ke dia. Benda maksud dia ustazah. Kadang-kadang kita nampak Tuhan beri. Banyaknya pitih kita. Banyaknya harta kita. Macam beri kan? Tapi kita tak syukur. Kelekuk. Tu tanda orang tak syukur tu, kelekuk. Sebenarnya nampak Tuhan beri kan? Sebenarnya Tuhan tarik. Tak syukur. Tak syukur. Kelekuk. Dan kadang-kadang Tuhan tarik. Hilang 5,000. Saya nak buat benda ustazah. Saya nak buat benda. Tuhan sedang memberi kepada awak. Beri benda. Beri sabar. Beri redha. Beri gantung. Beri harap pada yang layak. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak Tuhan tarik kan? Hilang pitih 5,000 susah payah buat kerja. Tapi sebenarnya Allah sedang memberi kepadanya. Apa yang dia dapat? Sabar. Apa yang dia boleh? Redha. Jangan nangis. Jangan nangis. Istighfarlah. Kembalilah. Tu isu ustazah. Tu lah sama. Tak sedap lah sikit. Sabar. Sabar. Itu hilang 5,000. Nak suruh sabar. Tak sedap. Kan? Sebab kita ni, mata kita ni celek sining je. Bijak kita ni sining je. Tak sana. Bijak kita sining. Bijak sining. Sana tak bijak. Kita kena bijak sining, bijak sana. Ni? Barulah abang bijak kita. Tak rasa gana-gana. Boleh senyum je lah. Nak kata gana. Kan? Maka beki semua. Okey. Yang pertama, kerana apa kita dilarang daripada makan yang haram dan syubhat? Kerana takutkan azab neraka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haramin. Tiada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Tak masuk syurga. Tak masuk syurga sini, bukan tak masuk syurga pas bila-bila. Transit kat lain dulu kejap. Bakar dulu dalam api. Layu-layu dulu atas api. Habis dosa, baru masuk syurga. Maksudnya, tak masuk syurga lalu. Siapa ni? Darah, daging yang tumbuh daripada sumber yang haram. Sebab makan yang haram. Na'udzubillah. Jangan. Jaga. Kalau bak makan minum ni, benda lain kita jaga kau. Tapi bak makan minum, sekali ganda lagi kita kena jaga. Ni? Tak lapar, tak matinya kita. Ni? Kalau tak makan benda tu, kita ada benda lain kan alternatif? Ada kau tak ada benda tu, kita mati? Tak siapa mati kan? Nak makan ayam goreng, nak makan ayam goreng. Ayam goreng tu je ke? Ada lagi kedai lain kan? Ke beli hak yang pasti halal. Dan kadang ayam yang tidak disembelih dengan betul. Tak? Sebab murah. Kita beli. Kedai orang-orang yang bukan Islam jual. Kita pergi beli kan? Berapa pergi beli kedai ni? Sebab murah. Murah banyak mana? Murah 10 sen.
Tergamuk kita pergi beli kedai orang yang bukan Islam. Padahal ramai ada orang Islam jual. So makan dah. Jangan makan ayam kedai orang lain. Makan ayam kedai kita. Tergamuk tak nak makan? Benda gitu tu, nak makan dalam mulut kita, nak masuk dalam perut kita. Tergamuk tak? Jangan siapa tergamuk. Dok Ustazah, anak kita berakhir peha. Ada peha saja dijual. Biasanya kedai orang lain jual gitu. Kalau kedai kita seko, mun tak minat dah ada, mun kena beli tau. Kan? Tapi alhamdulillah lah ni ada dah alternatif. Ada kedai-kedai, ada tempat-tempat yang jual peha saja. Ada dah orang Melayu, orang Islam jual gitu. Mahal Ustazah. Mahal berapa sen? Ni? Mahal berapa sen tu? Mahal seria kita beli lagi kedai orang Melayu, orang Islam. Oh Ustazah, resis. Bukan, kita beli kedai saudara kita. Kalau saudara kita kaya, dia keluar zakat balik kita. Kalau bukan saudara kita, ada dia keluar zakat, tak balik dah kita. Kaya dia lah. Maka jangan ada. Okay? Nak ambil berat maksudnya. Nak beli kipas, ada orang Melayu, orang Islam juga. Okey lah kedai dia. Nak beli orang tak ada kedai kita. Orang tak ada, aku nak buat kan ni. Kan? Tapi kalau ada kedai kita, belilah kedai kita. Ni, nak jadi darah daging ni. Jaga-jaga. Ambil berat sikit. Okey? Besar. Boleh banyak ingat. Sensitif pula jadi. Kan? Maka jaga-jaga je. Dan disebut lagi di dalam hadis yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhbin fannaru aula bihi. Artinya tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Okey? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain lagi. Ustazah baca laju-laju ni sebab sama je, lebih kurang je. Faman ittaqash syubhati faqad istabra'a lidinihi wa ardihi. Maksudnya, maka barang siapa memelihara dirinya daripada segala yang syubhat, maka sungguhnya telah menuntut bersih ia akan agama dan dirinya. Orang yang menjauhi yang syubhat adalah orang yang berusaha bersihkan agamanya dan dirinya. Kita kena berusaha lah bersih, supaya kita ni bersih. Barulah dengan bersih kita boleh sampai dan masuk ke hadrat Allah. Orang yang tak bersih, sah tak mayang? Boleh mayang tak? Kena bersih dulu. Ada najis, kena bersih dulu najis. Kalau ada hadas, ada kecil ke ada besar ke, kena bersih dulu daripada hadas, baru boleh masuk mayang. Maka bersih di sini, bersih rohani, dengan kita meninggalkan dosa dan maksiat. Maka orang yang bersih barulah boleh sampai masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar ilmu tasawuf nak sapa kepada Allah. Tapi kalau kita tak bersih, macam mana kita nak sapa? Nak jalan pun tak layak. Ni, maka kena bersih. Orang yang menjauhi yang syubhat adalah orang yang sedang berusaha membersihkan dirinya, membersihkan agamanya. Maka sekali lagi, jangan mudah-mudah sangat. Jangan tak fikir panjang, fikir lama sikit. Ni nak jadi darah daging ni, fikir lama sikit. Okey, yang kedua, sebab apa kita kena pelihara diri daripada terlibat yang haram dan syubhat? Maka yang kedua, kata muallif, kata pengarang, bahawasanya makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadat. Tak tahu orang belajar, nak habis kitab tak tahu. Sebab apa?
Tak ada petunjuk nak buat yang baik, nak pergi belajar. Padahal sebelah rumah je orang belajar. Tak tahu. Bukan tak tahu, ada masa tak? Bukan ada masa, ada je masa. Setiap kali hari Sabtu, kerja banyak omong. Ustazah, boleh tak buat hari lain? Buat hari muda, Ustazah ada hari ni je. Kita lah kena ngejah jadual kita. Dah nak belajar. Dok, suruh Ustazah ngejah jadual Ustazah. Mana Ustazah nak layang kita? Kan? Kalau sibuk hari Sabtu, ejah sibuk tu. Biar sibuk hari Jumaat. Kan? Ni tak boleh saja, tak boleh belajar hari Sabtu. Nah, kalau tak belajar hari Sabtu, belajar tak hari Jumaat. Hari Jumaat pun tak belajar kau. Hari sekolah lagilah tak belajar. Dah tu? Sebab apa jadi gitu tu? Sebab orang yang makan yang haram dan syubhat, pintu kebaikan tertutup. Kalau buat pun, tak jadi apa? Tak ke mana? Ni kitab kata. Bukan Ustazah kata. Ustazah tu nak suruh orang belajar ke dia. Dia kata lah gitu. Tak belajar ke Ustazah pun. Kalau belajar dengan orang lain pun, buat ibadat pun, kalau kita terlibat dengan yang haram dan syubhat, tiada diberi petunjuk akan ibadat. Kerana tiada patut bagi yang mengerjakan ibadat itu melainkan yang suci. Dan suci daripada segala kotor, dan sama ada kotor, suci daripada segala kekotoran, sama ada kekotoran yang dapat dilihat dengan mata, seperti najis, atau kotoran yang tiada dapat dilihat, seperti hadas kecil dan hadas besar. Maka perlulah kita sedar, nak sampai ke hadrat Allah, mestilah kita melalui dengan hidayah dan petunjuk. Maka kalau terlibat dengan yang haram dan syubhat, maka kita terhalang daripada mendapat hidayah dan petunjuk. Okey? Kerana apa? Kerana orang yang sampai kepada Allah adalah orang yang suci dan bersih. Suci dan bersih daripada kotoran yang dapat dilihat, seperti najis-najis, ataupun kotoran yang tiada dapat dilihat, seperti hadas kecil dan hadas besar. Tak dapatlah tu hadas ni. Kena mandi wajib, kena air semayang, dan makan yang haram dan yang syubhat. Itu semua tu kena bersih. Jangan makan yang haram dan syubhat. Barulah bersih hati kita. Yang ketiga, kenapa kita kena jauhi yang haram dan syubhat? Bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu ditegahkan akan dia daripada mengerjakan kebajikan. Ditegah daripada dapat petunjuk, satu. Yang kedua, ditegah daripada mengerjakan kebajikan. Nak buat kebajikan ada pitih apa? Minggu ni Ustazah nak minta derma oyak dah. Oyak dah dalam grup. Dah, ni nak tadah sumbangan ni. Nak beri sumbangan dia, ada pitih lalu dah. Ustazah tak minta masa kita tak ada. Kan? Maka ada je alasan. Itu bahagian sumbangan. Bahagian lain pun kita juga. Asal hari Sabtu demam. Asal hari Sabtu demam. Mana tahu? Demam mau hari Sabtu. Hari belajar. Akhir belajar. Tertegah. Tak? Orang cok ni ada gotong royong hari ni. Hari lah. Kita anak marilah. Cucu marilah. Tak lagi hari ni. Cucu ada mari di rumah. Cucu hak mana? Cucu hak sebelah rumah. Kan? Tertegah. Tak boleh buat. Ada je. Kan ada gitu kan? Maka mudah-mudahan bersihkan diri kita yang haram dan syubhat. Mudah-mudahan hak kebajikan itulah kita. Bab kebajikan
kita nombor 1. Buat kebaikan, kita awal lagi daftar. Letak kita situ. Kalau kita dapati payuhnya nak buat kebajikan, kat mana tak kena? Cek. Ke aku terlibat dengan yang haram dan syubhat? Okey? Payuh nak terlibat dengan kebajikan. Ditegah akan dia daripada mengerjakan kebajikan. Dan kata muallif, jika mengerjakan ia akan kebajikan, nescaya tiada diterima daripadanya. Sebab apa jadi gitu? Sebab nak menunjuk, kalau dia buat kebajikan yang dia buat atas dasar riak. Nak tunjuk-tunjuk kat orang. Aku kan duduk depan kali, mesti dah. Aku kan orang belajar dengar. Aku kan orang baik-baik. Aku kan bini tu imam. Maka dia buat tu atas dasar kerana nak tunjuk kat orang. Maka adakah kebajikan dia dibuat itu diterima? Tidak ada di sisi Allah nilainya. Ditolak. Nak buat kebajikan payah dah. Tapi bila buat, ditolak pula. Siapa ni? Orang hak terlibat makan haram dan syubhat. Tiada diterima segala kebajikan yang dia buat. Dan tiada ada baginya melainkan penat jua. Lengoh, habis masa, habis pitih. Saja je ada benda. Siapa ni? Orang yang terlibat dengan yang haram dan syubhat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahru wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' waz-zama'u. Terberti di sini. Berapa ramai orang buat ibadat, kosong saja ibadat dia. Tak ada pahala. Sebab apa? Sebab tak ada jiwa ibadatnya. Sebab apa pula tak ada jiwa? Tak ikhlas. Tak ikhlas. Maka kata Ibnu Athaillah, Ustazah ngajar kita ikan. Yang dikarang oleh Ibnu Athaillah. Amal itu rohnya ikhlas. Amal itu rohnya ikhlas. Kalau amal tak ada ikhlas, tak ada roh. Orang kalau tak ada roh, orang panggil dia mati. Maka amal kalau tak ada ikhlas, habis masa, habis pitih, lengah saja. Maka sebab itulah orang yang nak jadikan ibadatnya Tuhan terima, ada nilai. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadat kita, kita lakukan dengan ikhlas. Maka nak dapat ikhlas, bersih hati kita. Bersih zahir batin mudah. Zahir mudah. Nak bersih batin payah sikit. Maka cara nak bersih batin, jauhi daripada makan makanan yang syubhat. Jauhi daripada makan yang haram. Sebab itu kita ni belajar ilmu tasawuf nak bersih batin. Belajar ilmu fiqh nak bersih zahir. Bersih zahir mudah. Sapu-sapu cucur air, tak ada dah najis, okey, beres. Tetapi nak bersih batin payah. Sebab batin ni dalam. Nampak tak tahi dalam? Tak nampak. Nampak tak najis dalam? Tak nampak. Tapi ada dah? Ada. Dalilnya apa? Buat ibadat malah. Kalau buat juga menunjuk. Ada apa lah kita? Maka kita minta kekuatan daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk melakukan taat dalam keadaan ikhlas. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersungguh-sungguh menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda molek di kitab kita. Lambat lagi ni. Kalaulah tak ada apa arah, Ustazah akan mari semula awal bulan 12. Nanti pihak masjid akan maklumlah semula. Awal bulan 12 ni, 7 hari bulan 12. 7 hari bulan 12. Boleh? Kalaulah Ustazah yang hari 7 hari bulan 12 tu, boleh tukar.
Sebab lepas daripada 7 tu, Ustazah akan musafir ke Manchester untuk program hadis. Baca hadis di Manchester. Jadi Ustazah pergi 2 tahun. 2 tahun tu, tahun 2024, balik tahun 2025, awal bulan 1. Ni, Ustazah akan jumpa semula awal bulan 1 tu. Okey, minta doa lah. Mudah-mudahan perjalanan Ustazah diberkati. Maksud yang Ustazah nak pergi baca hadis, nak dengar hadis tu dapat. Gurunya daripada asal orang Syria, menetap di Turki. Dia pergi ke Manchester untuk baca hadis. Jadi biasanya Ustazah pergi ke Turki, biasanya pergi ke Saudi. Tapi terik ni dia baca di Manchester. Gati Ustazah tak tahu lagi. Mungkin ejah jadual. Bulan 12 ejah kepada 7 hari bulan. Bulan 1 tak ada apa agak. Abang Ustazah balik minggu yang pertama. Kan? Wallahu a'lam. Minta maaf banyak belaka dah. Kalau tak jadi mari 7 hari bulan kau tak jumpa dah lah. Ustazah minta maaf dan minta doa juga. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.